Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tak kita tengah solat, tiba-tiba rasa macam tak yakin dengan takbir kita? Lepas tu kita ulang lagi, malah ada yang sampai angkat takbir 2 kali. Persoalannya, adakah perbuatan itu boleh membatalkan solat kita? Ramai yang keliru tentang perkara ini. Ada yang terlalu berhati-hati sampai terjebak dengan was-was. Dan ada juga yang ambil mudah tanpa tahu hukumnya. Dalam video ini kita akan rungkaikan dengan jelas hukum sebenar angkat takbir 2 kali, dan bila ia tidak membatalkan solat, dan bila ia boleh jadi masalah. Jadi pastikan anda tonton sampai habis supaya kita dapat betulkan ibadah kita dengan ilmu yang tepat. Dan imam tak boleh ada yang Allah tak masuk. Oh, penat imam macam tu. Kali imam tu takbir Allahu Akbar, berapa orang takbir kat belakang dah habis dah takbir dah. Dia tiba-tiba dia cancel. Dia takbir. Masalah tuan-tuan. Tu berapa orang nak batas sembahyang tak sah sembahyang belakang. Kalau ada imam yang takbir 2-3 kali ni, report kat Jabatan Agama, suruh buang dia. Suruh buang, tak boleh. Itu tak boleh jadi imam, tak boleh buat kawan. Maksud saya tak boleh buat jadi imam lah, bukan tak boleh buat kawan. Bagi masalah kat orang. Bagi masalah. Tapi saya teringat juga nak sebut pada tuan-tuan, masyarakat kita ni selalu mereka pegang dengan mazhab Syafi'i. Tapi tuan-tuan perasan tak, dalam mazhab Syafi'i sebut bagi orang-orang yang banyak kali takbir ni, dalam banyak kitab mazhab Syafi'i, Mughni Muhtaj ada banyak kitab. Saya ingat Raudah pun ada, saya ingat. Kalau tak silap saya lah. Tapi Mughni Muhtaj confirm ada sebut benda ni. Apa dia sebut? Siapa-siapa yang takbir lebih sekali, takbir pertama masuk ke dalam solat, takbir kedua dia batal solat, takbir keluar dari solat, takbir yang membatalkan solat, takbir ketiga masuk balik ke dalam solat, takbir keempat keluar balik dalam solat. Jadi dia senang cerita, takbir ganjil masuk ke dalam solat, takbir genap keluar dari solat. Jadi katalah orang yang was-was tu, Allahu Akbar, pertama dia cancel, 2 cancel lagi, 3 cancel lagi, 4 Allahu Akbar, kali keempat ni Allahu Akbar, masuk niat dia. Sah tak sah sembahyang dia? Tak sah, kerana takbir keempat itu adalah takbir keluar dari solat. Tuan-tuan tahu bagaimana para fuqaha dia, bagaimana mereka berfikir, ideanya bagaimana? Ideanya begini, salat yang disyariatkan di dalam agama, takbiratul ihram ada berapa kali? Sekali saja. Allahu Akbar. Selepas takbiratul ihram, apa yang kena buat? Rukun berikutnya apa? Al-Fatihah. Sebelum Al-Fatihah ada bacaan sunat, iaitu doa iftitah. Tak ada takbir kedua. Sesiapa yang selepas takbiratul ihram yang pertama, dia angkat pula takbir dengan niat salat. Tadi hak pertama tadi niat apa? Niat salat juga. Ada tak takbir takbiratul ihram yang kedua bagi satu solat? Ada tak ada? Dia sama seperti seseorang rokok, Allahu Akbar, dia baca Al-Fatihah, baca surah, dia rokok, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Dia berniat untuk rokok kali kedua, Allahu Akbar. Apa hukum sembahyang tu? Tuan-tuan dapat gambaran tak apa yang saya cerita ni? Dia dalam, tuan dapat gambaran tak? Solat yang orang yang sengaja dengan niat nak rokok 2 kali dalam satu rakaat, solat tu apa hukum? Batal solat tu, kerana dia telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak termasuk di dalam solat. Dia niatkan itu ibadat solat, batal solat itu. Jadi sekarang rukun takbiratul ihram 1, dia pergi buat 2 dengan niat nak bertakbiratul ihram. Sah ke tak sah sebenarnya dah? Takbir genap masuk dalam salat, takbir kedua membatalkan salat. Tiba-tiba takbir genap itu dia masuk dapat tangkap niat, dia pun masuk dalam salat. Salat seperti itu tak sah di sisi ulama mazhab Syafi'i. Kalau siapa boleh rujuk, antaranya rujuk kitab Mughnil Muhtaj Al-Khatib Asy-Syirbini. Dia sebut perkara tu. Banyak lagi kitab-kitab lain, Hasyiah Abu Jairami, pada banyak lagi yang ada sebut perkara tu. Melainkan kalau memang dia niat nak keluar, contoh dia takbir 1 kali pertama kan, Allahu Akbar, dia rasa tak masuk,
dia niat dia keluar dari solat. Itu lain lah. Jadi bila dia niat keluar dari solat, takbir yang kedua tu dianggap takbir yang pertama lah. Kalau begitu tak apa. Tapi kalau Allah cepat-cepat tu, bila? Tak tahulah. Tara nak niat nak masuk pun tak masuk-masuk, macam nak niat keluar pula masuk ke tak masuk. Jadi orang-orang yang was-was tu kena ambil perhatian. Jangan duk rasa macam Syafi'i sangat, padahal tak ikut mazhab Syafi'i pun. Kalau kita takbir 2 kali boleh atau tidak? Takbir 2 kali. Sebab kena molek suara serak. Kalau takbir yang pertama tidak jadi, memang orang takbir yang kedua. Tapi kalau kita takbir dah sekali dan jadi, kita takbir pula dengan niat, maka batal takbir yang pertama. Faham lagi? Jadi kalau takbir jangan buat 2 kali. Yang buat 2 kali ni ialah yang pertama tidak sah. Sama kau ngakak nikah. Pelik kita Melayu ni. Jawab sekali dah, boleh dah. Biarlah dah kita ada kita buat 2 kali lah. Gok itu jek tang muka Tok Kodi. Faham lagi? Tak. Padahal jawab molek dah sekali. Aku nikahkan akan nikah wahai biru benija dengan oren binti merah. Mas kahwin yang RM100 tunai. Dia jawab, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Kau ada imam? So. Terwila? So. Tok Siok? So. JPKK? So. Bekas JKK? So. Oh, so lah ke dah. Okey dah ada kita buat kali lagi lah. Nampak? Hari tu jek tak muka dia. Ada pula buat main dengan akad nikah tu kan ibadah. Dah buat 2 kali dah sah dah. Faham? Jadi kalau kita takbir Allahu Akbar, sah dah. Biarlah buat kali lagi. Allahu Akbar. Batal lah semayang. Faham? Kenapa? Kerana takbir yang kedua itu bukan masuk dalam semayang, tapi keluar dari semayang. Mu kena takbir yang 3 baru masuk ke dalam semayang. Anda kalau makmum okey, kalau imam dah nyanyi. Dah imam betulkan sah, rapatkan sah. Allahu Akbar. Makmum Allahu Akbar. Dia kemah molek tu imam. Allahu Akbar. Makmum macam pasal malang. Nampak tak? Dah orang reti nak buat benda dah. Mu tengok aku tengok mu. Dah. Soalan seterusnya sikit lagi. Syarat nak takbiratul ihram berbelah-belah berpuluh-puluh sampai terketar-ketar takbir tak jadi. Sekali takbir teringat syarat yang pertama, kali takbir teringat syarat yang kedua, 17 kali takbir baru teringat syarat yang ke-17, lupa syarat yang pertama. Itu yang 3-4 kali takbir tak jadi. Sedangkan Nabi masuk, Nabi suruh, apabila Nabi suruh kita salat, fastaqbil qiblah, maka menghadap qiblah, thumma kabbir, maka takbir Allahu akbar. Tak ada satu riwayat mana-mana sahabat takbir 3-4 kali tak jadi, tak ada. Sahabat Nabi SAW, mereka lebih faham agama daripada kita. Mereka lebih takutkan Allah daripada kita. Mereka lebih mengenali Rasulullah SAW daripada kita. Tapi tak ada mereka takbir 3-4 kali. Masuk bilik air, ambil wuduk, payah sampai lencun tak ambil. Was-was. Syaitan. Was-wasatis syaitan. Was-was syaitan. Kononnya nak bagi lebih sah. Tak ada yang lebih sah lah. Hak cara yang lebih sah lah cara Nabi SAW. Kita susah. Tu kita baca qul a'udzu birabbin nas. Baca Quran, yahdi lillati hiya aqwam. Quran menunjukkan kepada jalan yang lebih baik, jalan yang lebih lurus. Jika kita solat jemaah, imam takbiratul ihram, lepas tu imam waswah, takbir pula, buat 2 kali dah, terus solat. Imam tidak takbir untuk kali ketiga, adakah sah solat imam tersebut? Mohon pencerahan status imam dan makmum. Gini, masalah tu imam apabila dia terbatal dah semaya dia, gapo dia, rakaat pertama dia waswah, maka dia batal semaya dia akad takbir yang kedua, hukum dia sah. Tetapi kalau takbir yang pertama tu sah dah, dia akad pula takbir yang kedua, batal dua-dua takbir tu. Dia kena takbir kali yang ketiga. Tapi kalau takbir yang pertama dah batal dah, maka dia akad takbir yang kedua tu sah. Tak syarat kena akad takbir 3 kali. Maksud kata akad takbir 3 kali jika kedua-duanya sah.
Nah, barulah batal kedua-duanya, baru yang perlu kepada takbir yang ketiga. Tetapi kalau takbir yang pertama dah tentu dah batal dah, takbir yang kedua sudah sah. Yang kita nak petikan ketika angkat takbir. Kalau kita mengaji kitab tuan-tuan, ulama cukup marah angkat 2 kali. Ni kita mengaji, orang Melayu kita lagi mengaji lagi tak betul. Sebab apa? Dia nak ambil tu khasat ta'arud ta'in. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat ikut imam kena Allah Taala. Dia nak bagi masuk niat tu. Niat ni terlintas. Niat bukan ingat. Kita ni doa Allah saja aku. Itu bukan niat. Itu ingat. Tu kena beza. Tu kena mengaji. Banyak kita tu Allah tu yang jadi Allah. Gelak apa? Sagi Aisyah kita tengok. Itu ingat. Sebab tu kena mengaji. Tu yang ada jadi Ultraman pada Allah. Senang. Tak mau. Tengok negara Arab. Orang Arab tak pernah angkat takbir 2 kali. Tak tahu pergi lah dia orang. Allah Akbar. Sekali ya. Sebab mereka niat sungguh. Datang kalau ikut Imam Hanafi, datang kira niat dah. Duduk, Allah Akbar dia. Kita nak bagi masuk tu, saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat tu jadi Allah. Astaghfirullah, tak masuk lagi. Tak mau. Kita mengaji sekarang sekali aja. Angkat Allahu Akbar, dia tu. Jangan 2 kali, was-was. Bila was-was tuan-tuan, maka hati kita tak akan khusyuk. Mula ada was-was dah. Kalau boleh Allahu Akbar, dia. Jangan pula lagi dia. Tak boleh. Dan nak bagi terputus dia tu. Allah dia. Bagi betul. Kemudian tuan-tuan bila dah Allahu Akbar dia, tengok tempat sujud tu kena buru. Tu yang nama fiqh. Tengok tempat sujud, kita sembahyang tengok mana? Kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makruh. Kecuali depan Kaabah. Depan Kaabah tengok Kaabah 20 pahala. Tuan-tuan duduk depan Kaabah, tengok Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Turki lalu. Ar-Rahmanir-Rahim. Makruh. Tapi depan Kaabah dapat 20 pahala. Depan masjid ni, dekat masjid Lavender ni, Ibnu Khaldun, tengok tempat sujud. Jangan pejam mata. Pejam mata makruh. Sebab kita baca Fatihah 40 tahun tak perlu hafal. Kalau tonton pejam, apa yang lupa akan ingat. Allah bismillah. Bini suruh beli apa tadi? Bawang ke gula? Bawang gula. Bawang. Dia ingat. Sebab tu jangan pejam mata makruh. Tengok tempat sujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Fahamkan maknanya. Ni kita berguru tuan-tuan. Kemudian bila dah amin imam, kita kena baca Fatihah. Baca bagi betul. Doa iftitah bagi betul. Ada orang baca doa iftitah depan saya umur 62. Tak betul. Sebab tu kena berguru. Dia baca apa? Wa ma ana minal muslimin. Wa ana minal musyrikin. Sepatutnya apa? Wa ma ana minal musyrikin. Wa ana minal muslimin. Dia terbalik. Wa ma ana minal muslimin. Tidaklah aku orang Islam. Aku orang musyrik. Mati juga. 60 tahun. Sebab tu kena berguru. Bagi baca bagi betul. Fatihah bagi betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Tengok makhraj huruf yang keluar daripada guru. Tu namanya wa innamal ilmu bita'allum. Ilmu tu kena berguru. Tu nama ilmu fiqh. Yang bila baca tu, baca bagi elok. Macam kita bercakap di hadapan Allah. Bercakap di hadapan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebut elok-elok. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tidak? Ni sebut elok-elok. Ni ada di kalangan kita. Allah, sedih tuan. Mengaji fiqh tapi baca bukan baca teruk. Dia bercakap dengan saya, Ustaz lama tak jumpa. Tapi bila baca Allah dia ganggu orang. Tuan-tuan, ada orang dia batal semayang, dia tak perasan. Sesiapa yang takbir genap, batal. Hanya orang yang takbir ganjil saja yang sah. Saya bagi satu contoh. Ni baru satu contoh ni, kita nak syarah ni. Siapa yang takbir genap, batal. Siapa yang takbir ganjil, sah. Apa maksud dia? Ni bukan, ni para ulama sebut, Nawawi sebut, takbiratul ihram ni berapa kali? Satu kan? Satu genap ke ganjil? Ganjil.
Innallaha witrun yuhibbul witra. Tuhan itu ganjil. Tuhan itu witir. Innallaha witrun. Allah itu ganjil. Yuhibbul witra. Dia suka kepada ganjil. Sebab itu apa-apa pun tentang kena ganjil. Betul tak? Pasal tu dia tak buat madu 4, dia buat madu. Pasal apa? Pasal apa? Pasal ganjil. Betul tak Imam? No comment. Kalau kita takbir Allahu Akbar, sah. Tapi kalau dia takbir genap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, batal. Kerana dia takbir 2 kali. Takbiratul ihram apa? Sekali. Tapi kalau dia buat 3 okey. Allahu Akbar, sah. Allahu Akbar, sembahyang dia batal. Allahu Akbar, masuk balik. Kalau dia bubuh pula sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, batal sembahyang. Tapi kalau dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, sah. Tapi kalau dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, batal. Sah. Takbir yang pertama tu sah. Biar dia takbir yang kedua batal lah. Satu takbir tu dah batal. Batal dia bubuh pula kali ketiga, sah balik. Dia bubuh pula kali keempat, batal balik. Orang di luar dia perlu dengar kita takbir banyak kali. Siapa mati? Bukan mati, kami duduk mengajak takbiratul ihram. Apa yang berlaku 2-3 kali ni? Why? Kenapa berlaku 2-3 kali ni? Soal waswasus syaitan. Waswas syaitan. Itu belum lagi Allah. P terus. Ni bukan PMP ni. Yang ni P tak P. Kan? Tuan-tuan tak boleh. Allah mana panjang. Kan? 2 harakat pun out. Tambah kalau 4, 5, 6. Allahu Akbar. Dia tak panjang. Dia suka Allahu Akbar. Oh, dia tu Allah satu kalimah. Lafzul jalalah. Allah, ismullah, nama Allah. Allah mana panjang, alif lam lam ha. Tapi kalau dia Allah, dia telah menambahkan lagi satu alif. Allah artinya apa? Dalam bahasa Arab ni hamzah itu ada maksud dia. Hamzah tu ada maksud dia. Adakah? Macam kita nak kata anta, sama ada hal anta, adakah? Hal tu adakah lah. Ataupun kita boleh kata tu maksud adakah? Anta, jadi adakah? Jadi bila kita kata Allah, adakah Allah? Kita telah tambah word. Kita telah tambah perkataan kalimah. Kalimah dia apa? Hamzah istifham. Maksudnya adakah? Salah tu. Kalau dia banyak Allah, tak apalah. Satu lagi akbar. Akbar mana besar? Mana besar? Mana panjang? Akbar. Ada alif tak pada akbar? Pada akbar tu ada alif ke? Tak ada. Jadi Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dia nak memasukkan niat ketika takbiratul ihram dan dia terpaksa memanjangkan takbiratul ihram tu sehingga masuklah kepadanya perkataan-perkataan yang ada. Jadi tuan-tuan, ini penting. Dan satu lagi saya perhati juga. Kebanyakan makmum ni kadang-kadang mereka kalut nak takbir. Mungkin mereka ini juga bercita-cita menjadi imam. Jumhur, majoriti, hampir keseluruhan mazhab tidak berbeza pendapat. Makmum hanya boleh bertakbir selepas imam selesai takbir. Sesiapa yang takbir mendahului atau bersamaan dengan imam, tidak sah salat. Tak ada apa-apa tu imam tak ada kata Allah Allah, dia Fatihah dah. Dia kata efisien, ni bukan efisien, ni batal. Ingatlah tu imam Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Dan takbiratul ihram ni jika ditinggalkan dengan sengaja ataupun terlupa, hatta terlupa, mengakibatkan salat itu tidak sah. Kata Al-Imam An-Nawawi, saya petikkan Al-Imam An-Nawawi. Kata Al-Imam An-Nawawi, jika seseorang itu bertakbiratul ihram sebanyak 4 takbir atau lebih, maka dia dikira masuk salat dengan takbir yang ganjil dan batal salatnya dengan takbir yang genap. Tuan-tuan nampak? Nampak tak? Itu perkataan Nawawi. Jika seseorang itu bertakbiratul ihram sebanyak 4 takbir atau lebih, maka
dikira dia masuk solat dengan takbir yang ganjil. Maksudnya kalau dia lebih pada satu, kalau ganjil, solat dia okey, sah. Sebab satu sah, dia bertakbir pula dua, batal, dia takbir pula tiga, dia masuk. Tetapi jika dia bertakbir genap, jika dia bertakbir genap, maka solat dia tak dikira. Okey, contoh dia kata, seseorang berniat menunaikan salat pada setiap takbir dan dia tidak berniat keluar daripada salat di antara dua takbir. Maksudnya satu orang dia niat nak sembahyang, Allahu Akbar, dan dia tak niat nak membatalkan sembahyang tadi. Dapat? Allahu Akbar, dia niat nak sembahyang dan dia tak kata, bila dia takbir yang kedua, dia tidak niat untuk membatalkan sembahyang dia. Okey? Maka takbir yang pertama tadi masuk dalam salat, takbir yang kedua dianggap keluar daripada salat. Nampak? Jadi bila dia takbir dua kali saja, takbir pertama tadi dia masuk dah, dia dalam sembahyang. Bila dia takbir genap kali kedua, dia keluar salat. Bila dia keluar salat, dia sembahyang dalam arti kata dia tak sah lah. Tuan-tuan nampak? Allahu Akbar yang pertama dah masuk dah, dah elok dah. Allahu Akbar, keluar dia baca Fatihah ke, dia rokok ke apa ke, tak sah. Kecuali kalau Allahu Akbar, astagfirullah, dia pun niat takbir yang tadi batal, dia tak kira hangus, kira dia rasa tak kena, tak betul ni. Astagfirullah, Allah. Okeylah, pasal apa? Pasal dia dah membatalkan takbir yang pertama. Tapi kebanyakan orang Allahu Akbar, dia tak niat nak keluar tau. Dia tak niat nak membatalkan solat dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia rasa tak masuk ni Allah. Boh kali kedua pergi terus. Sebab itu salat ni perbuatan yang ringkas, mudah dan senang, dan ia dilakukan tuan-tuan. Sembahyang ni every day 5 kali sehari. Macam mana tuan-tuan boleh tak masuk, tak ingat subuh? Hari-hari subuh sembahyang subuh 2 rakaat fardu, esok subuh 2 rakaat fardu. Melainkan kalau Tuhan tukar, hari ni subuh 2, esok subuh 4, lusa subuh 6, hari ni subuh sunat, esok subuh jadi wajib. Yang tu kita mungkin bila pelik. Tuan-tuan, hari-hari makan ubat, takkan duk tersilap lagi kan? Tuan-tuan makan ubat ni lama mana dah? Contoh, 2 biji pagi, 2 biji tengah hari, ada yang 1 biji. Tuan-tuan dah boleh tahu dah. Sampai kadang-kadang doktor tulis 3 biji. Doktor, yang ni bukan 2 biji saja ke? Pasal apa tulis 3? Oh, silap. Dia pula betul doktor tu. Pasal benda yang memang regularly, orang putih kata regularly, memang itu yang dia buat saban hari. Masih lagi satu kesukaran, kesusahan, kepayahan, menyebabkan masalah kepada negara. Sebab tu kita sedih. Kadang-kadang dia okey, panjang lagi ni kita sebut ni, kan. Kemudian kalau kita tengok lagi, ada juga di kalangan, jika seseorang itu bertakbiratul ihram dengan beberapa takbir dengan dia niat bermula ke salat pada setiap kali takbir, maka dia dikira masuk ke dalam salat dengan takbir yang ganjil dan keluar dengan takbir yang genap. Tu dalam mazhab Syafi'i tu. Dia kata dia kalau banyak kali takbir, yang ganjil tu kira, yang genap tu kira dia tak sembahyang, dia keluar daripada sembahyang. Kalau dia teruskan sembahyang pada takbir yang genap, artinya dia meneruskan sembahyang dalam keadaan dia telah keluar daripada sembahyang. Keluar daripada sembahyang artinya tak sah, kan? Nampak? Okey. Dan ni juga satu benda. Takbiratul ihram termasuk dalam rukun apa? Rukun sembahyang betul lah. Kita kata rukun wudu pula. Rukun sembahyang. Rukun sembahyang pula, secara umumnya kita ada rukun perkataan, perbuatan dan hati. Takbiratul ihram wajib disebut, dituturkan, dilafazkan. Dia tak boleh tak boleh. Dia mesti Allahu Akbar. Dia mesti sebut Allah. Dia tak boleh angkat tu. Ni satu lagi. Angkat ni bukan syarat. Angkat ni bukan wajib. Tak angkat pun tak apa. Allahu Akbar. Tak angkat pun okey. Tapi kalau dia kemah, angkat tu macam pendekar mustar pinang sebatang. Angkat tu. Tapi sepatah pun tak sebut. Tak sah. Sebab yang diambil kira itu bukan pada angkat tangan itu. Bukan dikira pada pergerakan tangan itu. Yang dikatakan takbiratul ihram itu pada sebutan. Dia mesti cakap, sebut. Dia tak boleh. Kadang-kadang kita tengok satu orang sembahyang, cool sangat pun tak mau juga. Sepatah apa tak, mulut apa tak bergerak. Bacaan rukun qauli
Dalam setengah mazhab 6. Apa dia rukun qauli? Yang tuan-tuan wajib baca dengan gerakan tahrik takbiratul ihram. Takbiratul ihram wajib. Fatihah wajib. Tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir, bacaan selawat kepada Nabi, keluarga Nabi, dan satu lagi yang mesti cakap 6. Salam. Tuan-tuan tak boleh penat. Walaupun tuan-tuan pusing tergeliat leher pun tak sah. Kalau aku tengok beralih apa pun tak dengar, tak sah. Tapi kalau tuan-tuan tak beralih tapi Assalamualaikum, Assalamualaikum, tak beralih pun kat kawan tu. Pasal apa? Dulu minta anak dia tolak. Tengok dia sembahyang. Tuan-tuan jangan. Orang kita ni kalau dia cemui muka pun tak mau tengok. Tengok kawan tu bayar tepi dia. Orang salam pertama, Assalamualaikum, dia Assalamualaikum. Belah ni tak beralih pasal geram. Lafaz, tasyahud apa semua mesti baca, Fatihah mesti baca, kan? Dan mesti bacaan itu betul. Tak boleh akbar. Kadang-kadang dia duk tengok cerita Indonesia, kan? Indonesia kan dia slang Indonesia, kan? Allahu akbar, Allah. Sebut Allahu akbar mesti disebut dengan betul. Tak betul tuan-tuan, rosak takbir. Ini beberapa perkara yang disebutlah, dan banyak lagi lah kalau kita nak tengok. Jadi tuan-tuan dapat hadis ni, dan mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada hadis ni. Dan inilah hadis yang kita baca pada pagi ini, dan mudah-mudahan semua dapat memperbetulkan salat. Baik, sebelum kita akhiri video ini, saya nak tinggalkan sedikit pesanan penting untuk kita semua. Kadang-kadang dalam ibadah, khususnya solat, kita terlalu takut kalau amalan kita tak sempurna. Sampai kita ulang takbir, ulang bacaan, ulang pergerakan. Bukan sebab kita sengaja, tapi sebab kita rasa tak yakin. Hakikatnya, itu adalah antara pintu was-was yang sering digunakan oleh syaitan untuk melemahkan ibadah kita. Sedangkan dalam Islam, Allah tidak membebankan hambanya dengan sesuatu yang di luar kemampuan. Apa yang dituntut adalah usaha yang terbaik, bukan kesempurnaan yang mustahil. Kalau kita sudah angkat takbir dengan yakin, maka teruskan solat. Jangan toleh ke belakang. Jangan ulang tanpa sebab yang jelas. Kerana semakin kita ikut rasa was-was itu, semakin kita akan terperangkap dalam keraguan yang tak berkesudahan. Ingat satu kaedah penting dalam fiqh, keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Maksudnya kalau kita yakin sudah bertakbir, maka jangan rosakkan keyakinan itu hanya kerana rasa ragu yang datang kemudian. Dan ketahuilah, solat bukan sekadar pergerakan zahir tetapi hubungan hati kita dengan Allah. Kalau hati kita penuh dengan gelisah dan was-was, kita akan hilang khusyuk. Tapi kalau kita belajar untuk yakin, tenang dan berserah, insya Allah solat kita akan jadi lebih indah dan bermakna. Jadi selepas ini latih diri kita untuk lebih yakin dalam ibadah. Kurangkan ulang-ulang tanpa sebab. Jadi fokus kepada khusyuk, bukan kesempurnaan yang dibuat-buat. Semoga Allah menerima solat kita, mengampunkan kekurangan kita, dan menjadikan kita hamba yang lebih tenang dalam beribadah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Kalau video ini memberi manfaat, jangan lupa untuk like, follow, share kepada kawan-kawan dan keluarga. Kerana mungkin dengan satu perkongsian, kita dapat bantu orang lain keluar daripada was-was dalam solat. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.